Prestasi yang boleh didapati dengan kaedah ini memang mengagumkan. Sejujurnya, ini adalah salah satu kaedah yang paling berkesan dan menarik yang pernah saya juga. Ia tidak rumit, tidak memerlukan produk pelik dan berasaskan sesuatu yang sangat mudah. Satu kaedah turun-temurun yang ramai orang tidak tahu, dan hari ini saya akan terangkan langkah demi langkah. Kebanyakan orang membuat keratan dan berpuas hati dengan hanya satu pokok sahaja. Mereka potong satu dahan, cucuk ke dalam tanah, tunggu dan siap. Tetapi sangat sedikit orang yang tertanya-tanya sama ada dahan yang sama itu boleh menghasilkan lebih banyak, sama ada kayu yang sama itu boleh menghasilkan dua pokok dan bukannya satu. Dan jawapannya ialah ya. Dan bila anda faham kenapa ia berkesan, anda tak akan lagi membiak dengan cara yang sama. Kaedah ni bukan muncul begitu saja. Ia diinspirasikan daripada cara orang Inggeris pertama yang tiba di Amerika Utara membiak pokok buah-buahan. Mereka tidak mempunyai tapak semayan, tidak ada hormon kimia, tidak ada manual. Mereka memerhati alam semula jadi, memahami bagaimana kayu bertindak balas dan mengawal kelembaban. Dari situlah lahir teknik seperti ini. Dan sekarang, mari kita teruskan dengan prosesnya kerana di sinilah bezanya antara buat dengan betul atau kehilangan keratan dan tiada siapa yang mahu kehilangan keratan. Perkara pertama yang kita lakukan ialah memotong satu dahan. Dan ini penting untuk dijelaskan dari awal. Kita bukan sedang membuat tut. Dahan itu dipotong sepenuhnya. Ia sudah terpisah dari pokok induk. Ini adalah keratan sejak dari awal lagi. Kita perlukan keratan yang panjangnya kira-kira 55 cm. Dalam kes ini, saya akan gunakan pokok ara kerana ia sangat mudah tumbuh. Tetapi kaedah ini juga berkesan untuk pokok sitrus, delima, zaitun dan kebanyakan pokok buah berasaskan kayu. Sekarang kita ambil ladam besi tradisional dan ini ada fungsi yang sangat jelas. Bahagian ini penting. Kita letakkan keratan di atas ladam dan perlahan-lahan membentuknya, melengkungkannya dengan dawai atau kabel pengikat sehingga ia betul-betul mengikut bentuk itu. Kita biarkan lebih kurang 7, 8, 9 atau bahkan 10 cm terkeluar di setiap hujung. Itulah bahagian yang akan berada di atas tanah. Sebaik sahaja keratan sudah dibalut, diikat dan dipasang pada ladam, sekarang tiba salah satu langkah paling penting dalam kaedah ini. Sekarang, di bahagian bawah keratan, tepat di kawasan yang akan ditanam bersama ladam, kita akan buat dua tingkap, dua potongan bersih. Kita buang kulit pada kedua-dua kawasan itu, keluarkan sepenuhnya kayu hidup di permukaan dan kikis dengan baik bahagian kambium jika ada sehingga kayu betul-betul bersih. Dan kenapa kita buat macam ni? Untuk memaksa pokok bertindak balas tepat di situ supaya akar tumbuh betul-betul dari tingkap tersebut. Selepas tingkap dibuat, kita sapukan aloe vera terus pada luka itu. Aloe merangsang pertumbuhan akar dan membantu kayu sembuh dengan baik. Selepas tu, kita taburkan serbuk kayu manis yang akan bertindak sebagai fungisida semula jadi. Sekarang kita cari pasu yang luas supaya bentuk ladam itu boleh muat dengan selesa. Kita masukkan keseluruhan set itu dan tanam ladam bersama keratan batang sepenuhnya. Hanya bahagian atas beberapa sentimeter yang kita tinggalkan tadi dibiarkan terdedah di luar. Substrat juga mesti terdiri daripada tanah yang baik, gembur, berudara, tanah yang mengalirkan air dengan baik dan tidak menjadi padat apabila disiram. Kita tidak mencari tanah yang kaya dengan baja yang kuat. Kita mahukan tanah yang mengekalkan kelembapan secukupnya dan membenarkan akar bernafas. Ramai orang gagal di sini tanpa sedar. Mereka guna tanah yang terlalu berat atau menyilam secara berlebihan kerana menyangka itu membantu, padahal yang berlaku hanyalah keratan batang itu menjadi reput. Dan ini penting untuk difahami dengan betul. Keratan batang tidak mati kerana kekurangan air, ia mati kerana terlebih air. Sebaik saja ditanam, siraman mesti seminimum mungkin. Tanah perlu berada dalam keadaan sedikit lembap, bukan basah, bukan bertakung air. Jika anda cucuk jari dan rasa sejuk, itu sudah memadai. Tak perlu buat apa-apa lagi. Sekarang tiba bahagian penting yang ramai orang abaikan dan kemudian tidak faham kenapa kulat muncul. Sebelum tutup dengan plastik dan buat kesan rumah hijau, kita perlu sapukan racun kulat semula jadi. Tak perlu bahan kimia, tak perlu benda pelik-pelik. Caranya sangat mudah. 1 liter air, secubit serbuk kayu manis, kacau rata dan tapis dengan penapis kopi atau kain nipis. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyembuh dan semburkan ke seluruh bahagian atas keratan batang.
Ini sangat penting kerana dalam mini rumah hijau, kelembapan akan kekal sangat tinggi dan kelembapan tanpa pencegahan adalah tempat pembiakan terbaik untuk kulat. Setiap 2 atau 3 hari, buka sekejap, sembur semula dan tutup balik. Tak susah pun dan boleh elakkan 90% masalah. Selepas semua dah disembur dengan racun kulat semula jadi, tutup keseluruhan set dengan plastik. Boleh guna plastik lut sinar atau putih. Yang penting, plastik itu mesti benarkan cahaya masuk. Plastik itu mesti menutupi seluruh keratan, termasuk bahagian atas, dan kita tutup rapat-rapat supaya dapat hasilkan kesan rumah hijau. Langkah ni sangat penting. Kenapa kita buat macam ni? Sebab keratan perlukan kelembapan yang sangat tinggi supaya tak kering masa akar sedang tumbuh. Inilah salah satu sebab utama kenapa banyak keratan gagal. Ramai orang tak guna pencegah kulat dan juga tak jaga kelembapan yang betul. Tanpa kelembapan yang berterusan, keratan tak cukup syarat untuk berakar. Lepas tutup plastik, kita letak pasu di tempat yang dapat cahaya tak langsung. Jangan sekali-kali kena matahari terus. Matahari terus boleh buat keratan kering dan rosakkan semua usaha sebelum ni. Cari tempat yang tenang, yang angin tak bertiup kuat sepanjang masa. Ini penting sebab kalau plastik tu asyik bergerak, ia boleh bergesel dengan tunas, gerakkan keratan atau longgarkan ikatan. Niatnya jelas, biar keratan tu duduk setenang mungkin dengan cahaya lembut dan tetap, tanpa perubahan mendadak. Dengan cara ni, pokok tak bazir tenaga untuk bertahan. Jadi dia boleh fokus pada apa yang penting sekarang, tumbuhkan akar. Kalau dah berminggu-minggu tapi tak nampak tunas baru di atas, jangan risau. Selalunya pokok akan kerja dulu di bawah, pastikan akar kuat dulu, baru dia keluarkan tunas. Jenis pembiakan macam ni secara tradisional memang selalu dibuat masa bulan mengecil. Bukan kepercayaan karut, tapi pemerhatian. Masa bulan mengecil, getah pokok cenderung turun ke bawah dan pokok lebih responsif di bahagian akar. Sebab tu orang dulu-dulu dan juga orang Inggeris yang guna teknik ni memang ikut waktu tu. Lepas beberapa minggu, kita akan mula perasan keratan tu jadi lebih kukuh dan tahan. Itu memang tanda jelas yang sesuatu sedang berlaku di bawah dalam tanah dan selalunya akan mula nampak tunas-tunas kecil. Bila kita dah rasa keratan tu makin kuat, lepas lebih kurang 5 ke 6 minggu, inilah saat penentu. Sekaranglah masa untuk tengok betul ke tak cara ni menjadi. Kat sini memang tak ada tipu helah. Cuma, kita terbalikkan pasu tu perlahan-lahan dan keluarkan terus tapak kuda hidup tu. Maksudnya, keratan bersama tapak kuda. Maksud itulah kita nampak hasil semua usaha tadi. Akan muncul akar yang memang banyak dan menakjubkan. Akar-akar tu sihat, putih dan kuat. Memang mengagumkan, tak dapat dinafikan. Tapi ini bukan penamatnya. Sebab kaedah ni, macam yang kita cakap dari awal tadi, bukan saja untuk berakar, tapi juga untuk gandakan pokok. Terima kasih pada 2 tingkap yang kita buat masa mula-mula tadi. Sekarang kita boleh potong betul-betul di tengah dan dapat bukan 1, tapi 2 pokok yang berdiri sendiri dalam masa yang sama. Daripada 1 dahan, dapat 2 pokok buah-buahan. Bukankah kaedah tradisional ni memang menakjubkan? Mudah, semula jadi dan sangat berkesan. Sekarang beritahu saya, awak dah pernah tahu kaedah ni atau ini kali pertama awak tengok? Kalau ia bermanfaat untuk awak, tinggalkan komen dan kongsikan dengan sesiapa yang ada pokok buah supaya ilmu ni tak hilang begitu saja. Salam sayang dan jumpa lagi di video seterusnya.